Hari ni day 3, kita nak pergi Wulai. Semalam kita orang keluar pukul 8, hari ni kita orang keluar pukul 10. Sebab kita orang nak pergi Wulai je. Wulai tu sejam 20 minit nak ke sana. And then selebihnya macam kat area lebih kurang kat situ-situ je. So maybe hari ni habis awal kot. Now kita orang on the way ke bus stop yang ada bus 849. Dalam 500 meter, 9 minit jalan. Kita orang dekat bus stop ni, Taipei Main Station, Qingdao 849 to Wulai. Sangat cakep. Macam jalan nak naik Genting Highland. Berliku-liku guys. Dah sampai Wulai. Tapi ni dekat bus stop dia cantiknya. And nak pergi Old Street kan jalan. Sekejap, suami saya ketinggalan ke? Cak! Hai Syang. Look at this Syang. So cantik. Cantik lah. Dia punya air tu, air dia hijau kan. Kau ikut pintu. So now kita orang berjalan ke Wulai Old Street. Ada family mak juga kat sini. So I beli buah anggur and pear. Sebab macam lapar lah pula. Mana so pear ni? Fuyo. Macam nak Syang? Comel? Kucing ni. Comel gila. Kita orang nak pergi naik Wulai Loka. Penat guys. Kena naik tangga lagi. Dah lah panas. Itulah dia guys. Jom. Tu harga dia 50 untuk one way. Pergi balik 100. Ya Allah, panas ni. Walaupun ada kipas kat atas kepala tu. Berpeluh, meleleh-leleh dekat belakang ni. Macam Malaysia je sebenarnya. Finally, kita naik. Tolong dia bawa laju so that kita dapat angin. Nak naik ni RM6 lebih je guys. More. Ada zoo ke? Tak relax dia bawa ni. Cantiknya sungai dia. Tu kalau dapat mandi tu syok. Mana lagi guys tempat air terjun? Ni je apa? Macam biasa kita orang cari tempat untuk istirahat. Yang penting ada aircon. Sebab dah berpeluh gila. Kok kadat. Ada tangga untuk ke cable car. Bantut. Tengok view ni. Dapat angin sejuk. Finally. Kita orang sumpah barang gila. Peluh bagai nak rock. Tengok peluh tu. I rasa kita orang kena scam lah. Cable car tu ingatkan dah terus sampai dekat Tasik tu. Rupanya korang kena naik tangga lagi. Cerita dia, dia scam kita ke saya scam I? I tak tahu. I rasa TikTokers kot scam I. Nampak macam mudah. But korang kena naik tu. Naik dan lagi. Jauh tu. Ya, jauh. Tak nak cakap lah guys.
Finally dah sampai guys. Tada. Is it worth it sayang? Ni. Not at all guys. Penat guys. Wow, sini cantik. Macam manalah diorang boleh larat lagi Tolong rehat jap. Minum kopi kat sini. Saya beli apa? Waterfall coffee. Waterfall coffee. Yelah beri siapa? Oh, hazelnut latte. Hazelnut latte. Dia tak manis. Alright oh. Dah start hujan guys. Macam nak balik ni. Korang tengok nasi. Rajin betul dia nak jalan. Dia tak nak naik lock cut tu. Belagak tu. Tentang kasut baru. Ha? Dia punya jarak dalam 1.5 km macam tu. Kita dah biasa beri swatch kan. Datang Ulai. Balik ke tak? Depan jujur. Sekali seumur hidup. Betul lah sama. Alah semua tempat pun bagi I sekali seumur hidup okey lah. Dia bukanlah tak berbaloi. Banyak sangat tangga penat. Tapi kita orang masa naik tangga tu banyak sangat orang tua kuat lagi duduk. Yang boleh naik. So kita orang tercabar. So kita orang naik juga sampai atas. Lepas tu dekat sini alhamdulillah kita orang nak balik baru hujan. Tu pun renyai-renyai. Ni ada lagi. Renyai-renyai lah. Best ni dah mandi. Nak mandi gak? Wow, layan dua orang. Oh, macam tengok tu. Swimming. Show. Kita jumpa tangga untuk turun bawah. Finally boleh turun bawah. Tak sia-sia jalan instead of naik lock car. Ni air deras. Okey lah. Luas. So kat sini tak boleh mandi. So kena mandi dekat sana tu. Kena jalan sana lah. Kalau nak pergi mandi. Sekejap Update guys. Saya tak jadi cakap tak worth it. Saya bertukar jadi worth it sebab tak cukup sebab tak ada seluar nak mandi. Sebab jalan and then kita jumpa turun bawah dekat air. Kat situ cantik gila. Sungai. Air, sungai. Kita orang stay kat situ. Relax-relax. Ambil gambar. Walaupun masih penat. Tapi itulah nasib satu wishlist dia tak tercapai. Tak boleh mandi. Tadi kat atas ada jual baju. Patut you beli tu. I didn't know. Okay, so now kita dekat bus stop Wulai. Tunggu bus datang. Every 20 minutes ada bus ke Taipei. So jangan risau. Okay. Tadi kita orang dua cuak gila sebab tiba-tiba satu bus ni semua orang keluar. Tengah-tengah. Lepas kita dah sampai ke kan? Tapi tak, tengah-tengah. So kita assume diorang pergi ke bandar lain pun. Diorang confident bus ni terus sampai dekat tempat kita orang tadi. Lepas tu nak pergi makan dekat restoran Indonesia. Macam biasa, kita mencari makanan-makanan pedas. Betul-betul. Tengok. Dia start check tu betul tak laluan tu. So. Okay, hari tu kita orang dah cerita Taiwan. Diorang ada naik jambatan ni. Adakah jambatan yang sama? Sunset. Kalau kita visit satu negara tu, lebih bermakna kalau kita tengok K-drama diorang ke, C-drama ke. So dia macam familiar. Taipei 101. Nasi I tak sure. Kita nak pergi makan nasi ayam bakar Indonesian food lagi. Because we need nasi. Tak makan seharian. Dah mau nyampe. Nampak tu bakso sebesar alam. Tapi makanan kat sini orang cakap pricey. Minumnya you nak apa? Tak nak. Okay, botol lah satu. So nasi order nasi ayam goreng, nasi ayam bakar. Ush, panas-panas. Love. Mantap. Mantap. Pilihan yang baik. Banyak bungkus lah. Ya. Sebab dah lapar-lapar makan benda yang familiar tu. Sedap and pedas. Rasa macam dekat Indonesia. Tak nak ayam makan? No. Tak menyesal lah kita orang pilih restoran ni. Tadi confused nak fried chicken master ataupun ni. Ni sedap lagi lah. Lebih meyakinkan. Sebab pedas-pedas. Ayah sesenduk sikit je Syang. Suami saya tambah nasi guys. Esok boleh datang lagi. Sini
Jalan semua makanan Indonesia terbaik. Love. Kita orang makan tadi dekat sini. Tapi sebab kita nampak yang tu dulu kan dia makan puas hati. So nanti esok maybe nak try kat sini-sini. But kena check juga this one halal ke tak. Guys, where are we? Cik, makan kucing. Sudahlah. Di mana berjalan di situlah suamiku nak cari kad dia. Jumpa je lah dia. Itu dia. Sebaik tak bawa kad. Syah, rugi saya tak bawa kad. Sudah. Saya cari kad apa? Saya tengah mencari Marvel Victor. Tapi tak ada. Tak ada. Damn. Apa? Apa? Beli je. Tengok mana yang saya nak. Selesai dia tu. Yeah. Kita ada kerusingan iaitu benda ni berat. Kita orang tak ada luggage. Kita orang just ambil 7 kg je. Kita punya baju apa semua 5.5, 5.3. So, macam mana kita nak buat tu? Ini pula dia punya kg 2. 1.5 ah. 1.5 ya ke? So korang doakanlah kita orang balik nanti, okay? Tadi kita orang ada few times salah bas tapi okay je. Sebab bila kita orang tukar, turun. Salah bas filter sekali dia salah. Ya ke? Adalah yang awal-awal tu. Ya ke? Dia punya panas tu berlecak. Malam-malam pun panas korang. Ni kita orang punya berpeluh ni tak berkurang lagi. Kalau korang tengok gambar I dekat Instagram tu kan, nampak baju I berpeluh. Apa pun I puji diorang punya bus system terbaik. Love. And korang boleh rely on Google. Google Map memang function. Bus memang function. Yes, bus memang function. Kita orang sepanjang dekat sini kita orang naik bus je, tak naik MRT. I prefer bus lagi sebab bus dia ada banyak tempat-tempat dia and tak perlu nak masuk untuk naik MRT. Dia just kat tepi jalan je. Lepas tu kita orang tak sangka kita orang dapat nasi ayam penyet yang sedap nak mampus. Rasa macam dekat Indonesia, memang love. Lepas tu keluar daripada situ, tiba-tiba ada lagi banyak kedai Indonesia. So kita orang decide nanti kita nak makan situ je. Esok makan lagi. Esok lagi nak makan sana. Kita orang decide untuk makan nasi ayam penyet tu sebab kita seharian tak makan. So kita orang perlukan nasi. Untuk makan beef noodle tu tak kenyang. Sebab dia kenyang air. Nanti 2-3 jam dia tu. Kenyang tu kejap je. Ya, lapar balik. So siapa yang pergi Taiwan nanti korang makan kat situ. Okay, jangan risau kalau lapar. Tu je. Bye korang. Jumpa day 4. Bye.